kes Adira Suhaimi dengan bekas suami dia, Datuk Red ni memang macam drama bersiri lah pula. Adira ni dah lah terkilan sebab kes lafaz rujuk yang difailkan Datuk Red sejak Disember lepas tu tak selesai-selesai. Siap ada syarat-syarat yang pelik pula tu. Bayangkan, Datuk Red ni minta Adira bayar tunai RM100,000, lepas tu gugurkan pula saman sivil yang Adira failkan pasal hutang. Pelik kan? Adira pun terkejut lah sebab dia kena jaga 4 orang anak sorang-sorang tanpa bantuan bekas suami. Dia cakap dia dah kerja siang malam, tak pernah susahkan Datuk Red pun. Tegaknya dia buat macam tu kat bekas isteri yang berhempas pulas jaga anak-anak. Saman sivil tu pun pasal duit pinjaman ratusan ribu yang Adira bagi kat Datuk Red lepas diorang cerai. Tapi sebab Datuk Red dah bankrupt, proses nak dapat bagi duit tu jadi rumit sikit. Adira ni sebelum ni diam je jaga mahkamah punya hal, tapi dah tak tahan lah bila macam dipijak-pijak. Dia rasa dah sampai masanya bersuara. Walaupun kes ni berlarutan, Adira cakap benda ni buat dia jadi lebih matang dan sabar. Dia pun dah lalui benda yang lagi berat sebelum ni, jadi benda ni macam hal kecil je bagi dia. Nasib baik ada support system yang kuat. Kalau nak buat video ni, boleh cuba tonjolkan sisi Adira yang tabah dan kuat ni. Mula-mula tu boleh tunjuk dia macam terkilan sikit, lepas tu tunjukkan dia macam bangkit dan cakap dengan penuh keyakinan pasal kekuatan dia. Guna background music yang ada elemen dramatik tapi akhirnya jadi inspiratif. Boleh selitkan juga visual yang menunjukkan dia sedang bekerja keras atau menjaga anak-anaknya untuk beri gambaran betapa gigihnya dia. Confirm ramai yang akan rasa kagum dengan semangat Adira. Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.